Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Apa khabar, semua sihat ke? Alhamdulillah. Tuan-tuan, kami perkenalkan dahulu kumpulan kami. Hai, kami Opang Lima Beradik. Tuan-tuan, kami datang jauh daripada negeri sembilan ada, Johor ada, Singapura ada, betul? So kami datang daripada pukul 8 pagi tadi tuan. Pukul 8 pagi kami dah jadi jaga dekat sini untuk jaga jalan. Semua tuan-tuan jumpa kami tak tadi? Sebab kami tukar baju. Okey tuan-tuan, kita hari ini akan melakukan persembahan khas di hadapan pengantin kita yang cantik dan handsome di atas pentas sana, iaitu Puan Atikah dan juga Tuan Fendi. Okey tuan-tuan, kami mengharapkan tepukan dan sokongan yang gemuruh daripada tuan-tuan hari ini. Boleh ke? Disebabkan tuan-tuan ceria suasana hari ini. Boleh? Okey, sebelum tu kita rehearsal tepuk tangan dulu, boleh? Saya takut ada yang lupa tepuk tangan. 1, 2, 3, tepuk! Wow, menarik. Alhamdulillah. Atikah dan Fendi.
Terima kasih semua, terima kasih. Kejap. Abang Fendi rasa cukup ke tak cukup? Tambah. Dia kata tambah bang. Kita tanya kawan dia. Abang rasa cukup ke tak? Tambah lagi. Tambah lagi. Macam mana bang? Abang rasa macam mana lagi? Okey ke okey? Sangat okey. Aku berasa. Sangat senang, sangat gila. Terima kasih banyak. Okey, baik. Kalau nak tahu perasaan abang ni, inilah perasaannya. Tuan-tuan, saya nak tanya tuan-tuan yang berada di sini. Disebabkan kita semua nampak pengantin kita di atas, saya nak tanya, adakah pengantin perempuan kita hari ini Puan Nur Atikah cantik ke cantik sangat? Kalau saya cakap seorang, orang kata tak percaya. Kita tanya, Kak, cantik tak pengantin kita hari ini? Cantik kan? Disebabkan pengantin kita terlalu cantik, kita buat satu lagu khas untuk pengantin kita. Boleh tuan-tuan? Kita buat sama-sama, okey? Dah kantor main Instagram. Dalam jumpa jodoh. Akak Adita. Lepas ni block account Abang Fendi. Jangan main Instagram dah. Takut jumpa jodoh lagi. Jangan. Tengok Abang Fendi tu. Ada unsur-unsur kerja besar. Dia dah orang isteri dia. Kak Adita, tolong pegang tangan Abang Fendi tu. Rajuk kawan tu. Okey. Abang Fendi dah belajar, kita dah belajar. Abang Fendi, tanya sikit lah. Abang Fendi tahu bahasa Inggeris? Tahu. Kawan, okey. Kalau hari Sabtu, bahasa Inggeris, apa dia? Sabtu day.
Okey, betul. Jadi, apa beza Saturday dengan Abang Fendi dan Kak Atikah? Oh, tak tahu lah. Dia tak tahu. Kita bagi tahu lah. Okey. Kalau hari ni Saturday, tapi Kak Atikah dengan Abang Fendi adalah takdir. Cia. Okey. Abang Fendi kata dia nak nyanyi lagu. Oh, tak. Okey. Dia turun dulu. Kita nak main taman. Nak main taman. Sekejap. Sebab kita dekat Taman Syurga sekarang ni. Okey bang, lagu seterusnya kita buat untuk abang. Abang jangan merajuk bang nampak Kak Atikah dah lepas tangan dah tu. Alright, kita terhormat semua berikan tepukan kemudian sekali lagi untuk Kampung Lima Beradik. Terima kasih, kita terhormat kita ucapkan atas persamaan istimewa dan juga cukup memukau buat raja sehari dan juga kita semua yang hadir pada hari ini. Alhamdulillah.